doakan isteri saya. Hari ini hari kedua beliau berada dalam hospital di unit HDU untuk pemantauan rapi kepada dia sebab kena serangan minor stroke. Minta tolong doakan lah, moga Allah SWT sembuhkan, proses recovernya baik, alhamdulillah. Moga Allah SWT mudahkan segala urusan isteri saya yang tercinta. Jadi tuan-tuan, Allah SWT bila tak ada ni kat rumah ni, bagi kita rasa macam kosong rumah, macam kosong. Jadi itu sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita ada isteri, hargailah isteri kita. Letih penat mereka ni memang patut kita bagi perhatian. Jangan kita kesampingkan keluhan dia ataupun aduan dia penat dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan, Allah SWT minta tolong doa belaka kepada isteri saya. Tak tahulah berapa lama duduk di hospital ni, jadi moga Allah mudahkan. Jadi kerja saya ulang-alik hospital lah sehari dua ni, dan moga Allah permudahkan urusan, moga Allah gantikan yang terbaik.